Gangguan kereta badi mayat. Menerusi YouTube Farah Faisal, kereta second hand pertama yang dibeli oleh Ahmad masa dia mula kerja di Selangor telah menjadi mimpi ngeri 3 tahun. Mulanya kereta tu asyik rosak, radio hidup sendiri, bau pelik tak hilang, aircon dah baiki pun tetap panas. Tapi rupanya itu baru permulaan. Kenapa radio ni tukar sendiri? Dia tak boleh belah tu radio tu. Every time dia tengah dengar radio, tak kira siang ke malam ke waktu dia drive, mesti akan beralih-alih channel tu. Satu hari, kau suka start enjin waktu malam ke? Tanya rakannya. Ahmad ingat mereka bergurau. Suatu malam, dia terdengar enjin keretanya hidup sendiri walaupun kunci ada dalam rumah. Bila intai tiada siapa di luar, esoknya dia nampak karpet depan pintu dan tayar keretanya berlumuh. Peliknya, hanya dia yang perasan. Pernah ada kejadian, kenapa aku rasa macam ada orang duduk belakang? Setiap kali dia pandang cermin, ada kelibat lelaki tunduk. Kadang ada suara berbisik minta tolong. Tangan off radio, dia cuba pasang surah tapi gangguan makin kuat. Bila jumpa bomoh kata, ada roh tak tenteram dalam kereta ni, pakai tangkal ni, jaga-jaga. Gangguan reda sekejap. Dia macam nampak ada orang tau dekat dia punya rear view mirror. Dia macam ada orang duduk kat belakang. Dia macam siang ke malam ke, dia ada nampak kelibat-kelibat dah. Kelibat orang lelaki, tapi tak nampak muka sebab tunduk. Sampai satu malam, dia bau benda terbakar. Ya Allah, aku pakai tangkal, tapi aku berzikir. Dia campak tangkal keluar, tiba-tiba ada tangan hitam pucat pegang bahunya dari belakang. Kereta terbabas tapi tiada siapa. Malam tu juga ada satu sosok lembaga muka hancur, menepuk bahu dan pandang Ahmad dengan mata merah menyala. Tangan yang sama dia assume tepuk dia dari belakang. So dia toleh, yang diingat dia nampak lembaga lelaki berwajah hancur pandang muka dia. Dia cuba panggil ustaz tapi ustaz yang nak tolong itu kemalangan sebelum sempat datang. Akhirnya gangguan itu hilang. Sebaik kereta itu dijual kepada office mate-nya. Beberapa minggu lepas tu, office mate message, "Weh Ahmad, aku asyik mimpi aksiden dengan kereta engkau dan aku terbakar hidup-hidup." Rupanya kereta tu pernah kemalangan dan ada orang mati terbakar. Nombor 4. Ada yang menumpang. Menurut Junaidah Ayu, pernah dengar kisah seram melibatkan kereta lama. Ini cerita benar dari seorang remaja. Lepas ayahnya beli Proton Saga lama, warna merah, nampak elok di luar. Malam tu mereka sekeluarga nak balik kampung, singgah makan di satu kedai. Tapi masa balik, Umi, kenapa semua pandang pelik? Tanyanya. Ada pelanggan siap batalkan order sebab anak kecil menangis tengok adiknya macam nampak benda. Umi pandang kereta, terus muka dia pucat. Dia bisik, dekat seat depan tu ada budak, muka sama macam adik sedang duduk di tempat duduk penumpang depan dan kepala sandar atas dashboard. Kereta kami tu ada seorang budak yang tengah duduk dekat kursi depan sebiji macam adik aku. Sambil muka budak tu ditelekupkan di atas dashboard. Mereka terkejut, macam mana kita orang nak masuk kereta? Abah pesan, nanti buka pintu tunggu dulu, jangan terus masuk. Lepas baca doa baru masuk. Tapi masa dalam perjalanan, adik tiba-tiba menggeletar macam terkena sawan. Satu kereta bergegar. Umi segera membacakan ayat kursi, tetapi gegaran makin kuat. Mereka terus ke rumah Toat, orang pandai berubat di kampung. Sepanjang jalan, Abah nampak sesuatu duduk sebaris dan tendang kerusinya. Toat rawat adik dan kata kereta tu pernah aksiden. Mungkin ada tokong dulu atas dashboard, hendak tunjuk dia masih ada. Bila Abah periksa, memang ada darah kering bawah seat. Esoknya, kereta tu terus dijual. Waktu diorang tengah tengok kita orang berdua, aku perasan diorang asyik perhatikan adik aku dan mata diorang tiba-tiba beralih ke kereta dan perhatikan adik aku semula. Sampai je kat meja, aku terus tanya Umi aku, kenapa yang orang-orang restoran ni semua pandang aku?